Pokok apa pun kalau kau nak tanam sehat daun kembang macam ni, kau jangan tanam melalui batang, jangan buat tut. Kau cuba satu cara ni, semua pokok boleh apply cara ni. Pakai anak benih pokok dia. Macam ni, anak benih pokok tadi tu, kau semai, confirm daun akan lebar, cantik macam tu. Tapi andai kata kau nak letak cawan, Aizus ke, dekat motor, kau kena pakai jenis ni. Sebab apa? Walaupun kotak dia penyek macam ni, tapi barang sampai tetap cantik. Dia ada colour-colour lain juga, yang ni colour grey. Tengok, dia spring. Kau boleh pasang dekat bahagian motor mana-mana kau suka. Kalau pakai motor zone test tu, dekat besi bar tu kau boleh pasang. Motor ni kau boleh pasang dekat sini. Dekat mana-mana kau suka letak, kat sini ke, kat side mirror ni ke, mana-mana tempat kau boleh letak. Dalam pun boleh macam ni. Dan cara pasang dia mudah je. Ulas tampal, dah cantik tampal sini. Jom kita try. Ini air mineral baru lagi, penuh lagi. Kita letak. Baik, cantik terletak, nampak? So bila nak letak, kau jangan kepak macam ni. Letak, dia akan kepit botol korang, cawan korang kat sini. So bila bawa motor tu, dia tak adalah jatuh. Nampak cantik dia terletak kat sini. Walaupun jalan bergegar-gegar, dia masih stay kat situ Cantik kan. Yang bestnya, tempat letak cawan ni kau boleh letak kat motor mana-mana pun boleh. Sebab dia universal. Kalau pakai macam motor skuter tu, dah ada bar yang kau boleh kepit kat situ. Style mat. Letak, nak tarik pun senang je, nampak. Kali hitam selalu habis, kali ni masih ada lagi. Kau boleh check kat link bawah tu.